Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama tidak membuat konten untuk YouTube. InsyaAllah ini video pertama untuk tahun 2025. Untuk kita ini video memancing. InsyaAllah sebelum kita memancing, kita kena ini dulu, siap sedia. Lagi motor kasi kaki mo jebah matah mibe. InsyaAllah kita bismillah dulu. Lama sudah tidak ini buat konten, sudah blur. Dan binyuk motor. Bismillah. InsyaAllah. Untuk konten pertama tahun 2025 macam tak ada. Yang ini konten pertama. InsyaAllah kita tengoklah hasil memburu ikan arwan. Petang ini kita target ikan arwan. Kalau ada lah, kalau tak ada kita santai saja. InsyaAllah. Ya Allah. Dah maju. InsyaAllah kita akan mancing dekat sini, tuan-tuan. Kita nak mancing belakang ni, sebelah-sebelah lah kita tengok. Kalau ada ikan rapot bagus, kita coba lah. Dan sekarang ini ada depan sana, tuan-tuan, ada jalan pergi Pasin. Jalan nak pergi Pasin. InsyaAllah kita mancing belakang sini lah, belakang sini. Sementara tu kita jalan dulu. Yang ni jalan pergi Pasin, tuan-tuan. InsyaAllah tahun depan akan siap lah. Siap sepenuhnya. Kita coba belakang sini juga nanti. Belakang sini ada ikan tapah. Kalau ada rezeki, dapatlah ikan tapah. Biasa saya mancing dapat ikan ini. Ikan jos. InsyaAllah, tuan-tuan, kita jalan dulu. Kalau lama tidak mancing. Ini pun video pertama memancing untuk tahun 2025. Sebab saya punya ini follower ni, terutama adik-adik lah. Adik-adik yang minat-minat memancing, dia orang selalu bertanya bila ada video baru. Ya Allah. Kalau semangat sudah hilang dulu lah, semangat hilang. Semangat yang hilang lagu, ada lagu semangat yang hilang. Itu yang kita buat video. Sebab satu lagi masalah handphone lah. Handphone saya yang satu tu pokok tu ada masalah sikit. Dia panas lah, cepat panas. Yang ni pun saya pakai handphone baru juga. Ada GoPro best lagi ni. InsyaAllah kita berpusing balik. Kita nak start mancing saya. Kita nak jalan-jalan dulu. Sebab dekat akan datang jalan pergi Pasin tu memang tidak lama. Dalam 30 minit ataupun 20 minit macam tu sampai ke ujung kampung Pasin lah, insyaAllah. Mungkin dalam 2 tahun depan lah mungkin kita ada ni konten untuk mancing ke apa, mancing udang dekat Pasin. Sekarang pun ada juga orang mancing dekat sana, tuan-tuan. Kita punya kawan.
Dia orang selalu mancing dapat udang pasir. Sini pun macam bagus juga pas sini. So, kita kena cuba dekat sini dulu tuan-tuan. Kita cuba dekat sini dulu lah. Kita parking motor dulu. Sebab sekarang pun saya banyak dekat TikTok. Saya ada buat live dekat TikTok. Tu yang kurang masa untuk ini, untuk memancing, buat ini YouTube. InsyaAllah kita setting dulu. Setting apa yang patut, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Kita nak cuba dua umpan ini dulu tuan-tuan. Antara ini kata hijau dengan ni kepala buaya ni, insyaAllah. Kita akan mancing dekat bawah sini, hujung sana tu, dan sebelah-sebelah lah insyaAllah. Kita target dalam 2-3 ekor lah kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa lah. Kalau tidak ada, nanti kita pakai ni SP lah untuk cari ikan jos. InsyaAllah tuan-tuan, kita bismillah dan bismillah. Allahumma salli ala sayyidina. Kita ambil ini dulu. Buaya ni, buaya. Bolehkah buaya? InsyaAllah kita pasang dulu dengan ini. Saya punya joran. Joran ni pun lama sudah, dalam 2-3 tahun sudah. Dewa. Lah dapat ikan ini lah. Ikan apa namanya? Ikan udun kami panggil. Ikan Allahumma salli sayyidina. Lupa sudah nama ikan udun. Ikan cana. Lupa sudah saya ikan udun bahasa Melayu. Dia macam aruan juga, tapi jenis yang kepala apa nama tu? Kepala lurus sikit. Dia tidak boleh. Apa nama ikan udun lah. InsyaAllah lah kita start dulu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Petang ni hari pertama untuk tahun 2025 dan bulan penutup 2025 juga ini. Ada rezeki tahun depan, insyaAllah kita buat banyak-banyak lagi konten. Bersemangat sudah ada ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Baru itu kami ini pagi baru dikorek. Tu yang saya tak nak mancing dulu. Sekarang dah okey, dalam 2-3 minggu insyaAllah kita cubalah. InsyaAllah tuan-tuan kita cuba dulu. Kita setting kamera dulu. InsyaAllah. Okey kah? Ya Allah. Sudah ada tuan-tuan. Kalau pakai SP memang dapat tadi ni. Sudah ada letup sudah. Ya Allah. Terus jadi Maggi goreng ni. Allah, sebab lama saya tidak memancing ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Tidak apa. Biasalah nak panaskan badan. Kena panaskan ini dulu, mi goreng. Maggi goreng. Aduh. Macam mana nak dapat 3-5 ekor ni? InsyaAllah. Kita off dulu lah. Alhamdulillah. Setelah 1 jam. Sabar, boleh datang. InsyaAllah. So ini saya tak perasan ada rumput di belakang. Coba. Lama dah tak pakai benda ni. Ya Allah. Ni memang lama betul ni. Tengok. Sudah tiada bakat lagi mancing ni. InsyaAllah. Tidak apa. Kita coba balik. Sebab lama tidak mancing, inilah jadi tuan-tuan. Kalau yang kaki pancing tu jangan lama sangat lah. Di kumpau. Yang ni dekat sini memang tidak kumpau ni kalau betul-betul nak mancing. Sekarang ni masalah dia. Apa nama ni? Masalah dia satu. Lama sangat tidak memancing. Spot bagus. Spot memang banyak sini tuan-tuan. Tengok.
Bismillah. Tadi ada letup saya tuan-tuan. InsyaAllah. Lama sudah tidak mancing. Cara nak baling pun dah hampir lupa sudah. Sekarang ni banyak main Mobile Legend. Dan saya banyak buat live dekat TikTok. Yang belum follow boleh follow lah. Hijan Beta juga nama. Hijan Beta. Kesini memang ada ni. Tengok. Tengok. Alhamdulillah. Ya Allah. Ui. Allah Akbar. Allah. Ui, terbang tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni kalau pakai SP memang dapat sudah tadi. Ya Allah. Lucut. Kita pakai umpan ni. Umpan padu. So, mungkin... Ya Allah. Lepas. InsyaAllah. Kita cuba. Ada lagi ni. Lucut. Besar tadi tuan-tuan. Memang rasa ni macam tarik guni. Ya Allah. Mungkin menipu. Saya rasa ada lagi ni. Dia ni memang toman ni. Arwan ke toman? Arwan. Kalau kat sini toman memang tak ada lah. Arwan ada insyaAllah. Dengan ikan bujuk. Ikan udun tadi. InsyaAllah. Saya coba balik. Lepas tu saya layan dulu tadi. Sebab lama sangat dah tak mancing. Tak apa, kita mancing lagi dekat situ tuan-tuan. Kita cari dekat sini dulu. Saya rasa dalam 500 gram ada tadi tuan-tuan kalau dapat. InsyaAllah. Tengok pot sini memang padu tuan-tuan. Rezeki saja lagi. Terbang ikan tadi tuan-tuan. Ya Allah. Tu kalau pakai SP memang melekat tadi. Mungkin dia gigit saya, mungkin dia tak menyangkut. Nanti kita pakai umpan hijau tu. Ni kalau mancing esok lagi insyaAllah banyak lagi ni. Esok hari Jumaat. Tahun Jumaat kita ini lah, kalau tidak hujan insyaAllah boleh. Kita cuba. Tengok. Ada tengok. Ada tuan-tuan. Okay, kita tukar umpan hijau ni. Kita kena pakai SP terus. SP tu kalau ni memang dapat. InsyaAllah kita pasang umpan dulu. Tengok lori dari ni jalan pasir tuan-tuan. Lori hantar tanah. Dengan batu. InsyaAllah. Pakai umpan ini dulu. Nanti kita pakai SP yang purple. InsyaAllah kita pakai hijau ni. Sebab saya punya umpan ni tidak banyak. Sebab ini pas mancing udang tu memang banyak beli set udang. Ya Allah. Migi. Bismillah. Lepas beli set udang memang cari inilah udang. Cari umpan udang. Kalau yang umpan buaya tu dia bagus. Yang ni bagus untuk main dekat ni. Dekat tepi-tepi macam ni tuan-tuan. Kalau dia terapung. Kedua gatan ke? Main tepi-tepi macam ni. Kalau yang tadi tu main dekat ni, dekat tengah-tengah bagus. So, dia menyelam. Menyelam tu kita tarik ikan arwan yang ni, yang besar-besar. Kalau yang ni kita nak ambil yang tepi-tepi.
Yang penting tidak ni lah. Tidak kompak. Tengok. Banyak. Kalau pakai SP memang dapat ini. Kita nak panaskan tangan dulu tuan-tuan. Pasal punya setting ni belum cun. InsyaAllah kita cuba balik tempat tadi. Okey, insyaAllah. Kita cuba lagi tempat tadi tuan-tuan. Sayang betul tadi tuan-tuan. Boleh lena tidur malam kalau dapat. Kalau pakai umpan ni kena gerak-gerakkan dia sikit. Dia fikir katak. InsyaAllah. Pot banyak. Pot masih banyak. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tempat sini jarang lah untuk dalam 2-3 minggu ni. Macam jarang lah orang mancing. Ini baru kita pakai SP. Kalau tidak ada lah. Ke sini masih ada ni tuan-tuan. Macam masih ada. Dia malu. Tuan tu masih malu. Seperti tadi saya parking depan sana tuan. Senang nak ni jalan tepi-tepi ni. Kita apalah, kita dah tahu ini pot bagus. So kita cuba balik lah. Ya Allah. Ini kita tukar balik. Kita pakai SP kalau ni tidak ada. Lori dari pasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Saya tak ada katak yang satu tu. Kalau ada yang satu yang saya pakai dulu, memang cun lah. Banyak saya beri dekat ini budak-budak. Orang banyak ni minta. Waktu tu saya tak mancing lagi tuan-tuan. Sebab apa nama barang saya banyak yang dah rosak, dah apa semua. InsyaAllah. Kat sini memang banyak ni. Waktu saja lagi ni tuan. Tengok. Tu yang kecil punya. InsyaAllah kita mancing saja sampai dapat. Saya nak pakai umpan tadi tuan-tuan. Umpan buaya tadi. Buaya tadi memang mantap. InsyaAllah kita tukar balik lah. SP tu kalau cobalah untuk last nantilah kita coba. Sebelum kita tukar pot banyak, InsyaAllah kita coba. InsyaAllah macam kumpau tapi ada. Dia macam kumpau tapi ada tuan-tuan. Tengok. Tidak lama lagi dapat ni. Saya selalu pandang SP tu sebab SP ni memang padu. Tapi masalah dia satu. Sebab kita tak tahu bawah ni ada ni dahan-dahan yang jatuh dekat ni parit ni. Kudakan ni lah banyak rugi nanti. InsyaAllah. Tunggu ada masa nanti kita coba lah beli banyak-banyak lah. Kalau
Kalau view ni sampai 100 lah dalam masa seminggu lah, masa seminggu kita buat konten lagi banyak-banyak. Jadi kita beli apa namanya, umpan. InsyaAllah. Kat sini ada, cuma itulah. Pada ke sini masih banyak tuan-tuan. Sabar. Tengok. Alhamdulillah. Ya Allah, lucut lagi. Aduh. Dua sudah. Ke ikan tadi. Lepas tu saya layan dulu. Tu yang masalah umpan ni, dia mungkin tak ni. Tak ngam. Saya rasa masih ada tuan-tuan. Tapi yang ni ada kecil sikit rasa. Tak macam yang tadi. Tengok umpan ni. Memang padu tuan-tuan. Saya ada 2 lagi. Ni kalau macam dekat. Tengok. Tengok ada lagi. Ya Allah. Ada lagi. Dia sempat tarik. Masa dia tak menyangkut. Tengok umpan ni. Umpan ni tenggelam. Tengok, dia menyambang sampai 2 kali. Tu yang best dekat sini tuan-tuan. Kita tak perlu pakai paru, tidak perlu pakai apa semua tu. Kita ni mancing dekat sini. Janji ada ni. Ada mancing. Jalan kaki pun boleh. Tapi yang budak-budak janganlah. Kalau nak mancing ramai-ramai boleh. Kalau seorang, 2, 3 orang tak payah. Pergi mancing bawah ni. Bawah rumah, pagi-pagi bawah rumah. Sebab dekat sini dah sunyi sikit, kita tak tahu. Sayang betul. Rasa macam ikan tadi, tapi tengok. Ikan bujuk. Dia kejar lah tuan-tuan. Kita dah tahu yang dekat sini besar. Nanti kita coba lagi. Yang penting jangan menyerah. Biar mimpi ni tidur mimpi bagus-bagus. Tu yang saya cakap tadi, kalau SP tu memang menyangkut. So, saya tak nak ni dulu. Kita nak iburkan tuan-tuan dulu. Ibur tuan-tuan. Kita panas semua. Buat orang kumpau. Yang penting jangan kumpau berdarah. Kalau kumpau berdarah tu memang tidak dapat terus. InsyaAllah. Masih banyak. Kita punya pot ni masih banyak tuan-tuan. Kalau pakai SP tu memang tidak ada feel. So, senang dapat lah. Kalau tempat tu memang ada ikan, memang senang nak dapat. Kalau pakai SP. Kalau dia punya mata kail tu terus menyangkut. Kalau ini mencabar lah kalau dapat. Memang ini. Memang tidur goyang kaki ya. Bagus itu. Tengok. Ada. Dia ni. Dengan dia ini pancing saya sampai ini. Saya tukar tengok. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah, lucut. Yang ni memang ni cari ini tuan-tuan.
kita punya ni umpan dengan siap. InsyaAllah kita tukar dulu. Sebab saya tak ni. Yang penting kita jangan kumpau. InsyaAllah. Kecil ke besar ke janji jangan kumpau. Tengok tuan-tuan kita pakai benda ni. Benda padu ni. Nampak jangan sampai biasa-biasa tuan-tuan. Ni kalau kena memang terus ni. Bismillah. Ini cun untuk mancing apa nama tu, siakap. Tapi kalau dah nak kumpau boleh pakai benda ni. Bismillah. Yang ni kita letak dekat. Macam mana nak letak dekat bawahnya. Boleh lah, bismillah. Sangkut-sangkut kita ni terjun je. Ke sini air dia tidak dalam sangat. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak tahan tuan-tuan. Macam mana dia boleh tidak menyangkut. Ini kena main laju lah sebab bawah ni banyak dahan. Dia kena main atas-atas sikit. Kat sini banyak dahan. Sebab saya tak ada SP yang satu tu sebab mata sudah tak ada lagi. Dia punya ni. Mata SP. Kita cuba tempat tadi tuan-tuan. InsyaAllah. So kita ini penasaran. Dia besar macam mana. Sekurang-kurang kita dapat tahu. Tu dia dah ni. Dah bosan sudah ni. Kan saya yang bosan ni. Speed ni kena main laju sebab yang ni jenis mata keluar ni. Tak ada ni. Kita tukar. Kita pindah lagi. InsyaAllah. Target satu ekor. Ada, alhamdulillah. Ni nanti kita mancing depan sana tuan-tuan. Kita pakai ini lah. Tengok. Nah. Nah, tengok. Kalau SP memang dapat. Alhamdulillah. Tapi yang masalah pakai SP ni tengok. Alhamdulillah. Yang penting kita tidak kumpau. Yang tu yang penting tuan-tuan. Yang penting kita tidak kumpau. Tengok. Tu yang bagus umpan ini. Kalau rasa nak kumpau, cari je satu. InsyaAllah. Tengok. InsyaAllah. Tengok. Tu yang masa tengok tuan-tuan. Sampai masuk ke mata. Bismillah. Dia gigit terus. Tengok tuan-tuan. Bismillah. Tengok. Sampai getah-getah ini dia gigit. Penting kita tidak kumpau. Lepas ni baru kita ni pakai katak. Ya Allah. Sekali dengan tu dia bawa tuan-tuan. Dengan penyangkut tadi. Macam mana nak cari tu tuan-tuan. Dah. Jadi. Alhamdulillah. Nasib. InsyaAllah tuan-tuan. Nasib dia tidak bawa jauh. Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan hasil. Alhamdulillah. Kita lepas balik lah. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah kita lepas balik. Bahaya seperti tadi saya letak dekat sini.
Boleh tak lepas. Ya Allah. Arwan pertama 2025. InsyaAllah kita lepas. Saya rasa besar lagi dari yang ini kalau yang mula tadi dapat. Ni. 3 jari ya. 3 jari. Alhamdulillah. InsyaAllah. Thank you. InsyaAllah. Ya Allah, nasib memia. Nasib tak hilang tuan-tuan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tak pakai papel. Si pink. Alhamdulillah kita sudah dapat satu. Ini masa kita pakai umpan ini, umpan padu. Padu dia, tapi ini masalah dia tak menyangkut. Ya Allah. Kita coba lagi tuan-tuan. Sebelum pukul 6. Hari ini kita ayau sikit, ini pun hari pertama. Ya Allah. Mantap bun. Mama aku pinyang mana anu ni. Masih jauh lagi dah. Untuk pesanan untuk adik-adik yang tengok konten Ijan Beta ni, InsyaAllah jangan ni lah. Kalau nak mancing jauh-jauh, biasanya jangan seorang-seorang. Kalau boleh ada yang menemani, orang besar-besar ke. Buat dia senang je tuan-tuan. Untuk orang yang dekat-dekat dengan Ijan Beta, orang betul dako, yang pun nak buat konten ataupun nak panaskan tangan ni. Tengok ada lagi. Alhamdulillah. Lucut. Berhampiran dekat ni, belakang jemoreng bawang ni. Alhamdulillah. Tuan dari jemoreng terus masuk jalan ke pasir. Tepi-tepi ni tuan-tuan, kalau nak mancing haruan. InsyaAllah. Lucut lagi tuan-tuan, tengok. Banyak lucut. Kalau pakai SP apa semua tu memang ni. Tengoklah ada rezeki nanti. Tengok ada mengejar. Ada rezeki lagi. Bulan ni kita beli banyak SP. SP bagus. Kalau yang jenis besar tu yang merah putih, biru kuning. Merah putih tuan-tuan. Bagus kalau nak pakai. Dia punya mata tu dia terbenam dekat badan SP tu. Kalau yang tadi terkeluar, risiko dia satu. Dia akan menyangkut dekat ni. Dahan-dahan yang ada dekat parit. InsyaAllah tuan-tuan. Kita coba balik. Kalau nak pergi Ijan Beta malam ada ni. Buat live dekat TikTok Ijan Beta sendiri lah. Yang belum follow boleh follow lah. Yang nak follow apa nama ni, YouTube ni dihalu-halukan tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita mancing dekat lagi nak jalan nak balik. Ke situ macam ada tadi tuan-tuan. Sebab dekat situ orang pernah dapat ikan ni, ikan tapa. Pada dekat sini Ijan nak panaskan ni, panaskan badan. Lama sudah tidak mancing. Mancing ini best tuan-tuan. Dia beri kita ini kesabaran, ketenangan. Tengok suasana ni tuan-tuan. Tengok view yang indah. Tidak memeningkan kepala. Sebab itu kita boleh inilah menghirup udara yang segar. So, target ikan toman. Toman lagi ikan haruan ni kan. Ikan bujuk macam belum ada ni.
Yang mula tadi saya belum puas. Tapi ada video lah, alhamdulillah. Dan boleh tengok. InsyaAllah. Kita target 100 view untuk 1 minggu ini, insyaAllah. Kita beli apa namanya? Allahumma salli ala sayyidina. Beli umpan baru lah. InsyaAllah. Ada rezeki tahun depan. Kita beli ni joran baru. Kita nak kembalikan lagi konten haruan ya. Saya minat kat ini haruan. Kalau dibanding dengan mancing pantai, mancing udang, mancing laut belum pernah, tapi belum ada lah keinginan nak pergi laut. Saya tengok lah belanja mancing laut ni memang boleh tahan juga tuan-tuan. InsyaAllah. Mancing haruan ni tak banyak ni. Banyak belanja. Dia boleh mancing dekat area kampung. Tapi yang bagus kalau ni tempat dia dah dikorek-korek oleh ini Kobi ni. Memang cun. Belah sini macam kurang. Kalau sana tu kenapa banyak? Tengok tuan-tuan. Sana tu dahan-dahan kayu tu dia masuk ke ni, ke area pagi tu. Tu yang banyak lah. Biasa ikan cari ni makanan dia. Tengok. Anda mengejar. Nanti kita mancing ni dekat ujung. Tempat orang mancing ikan tapah. Dulu kawan saya pernah dapat. InsyaAllah kita pergi ujung boleh. Boleh tuan-tuan. Kita nak pergi ujung-ujung sana. InsyaAllah. Tengok ada motor orang kampung. Mungkin kawan saya ni. Sebab dekat situ banyak tapah tuan-tuan. Orang pernah dapat. Tengoklah. Tengok dia mancing ikan tapah. Sebab hari ni kita cari toman. Arwan. Dan ikan bujuk. Bujuk, arwan. Ikan cana. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Kawan saya tuan-tuan. Saya tengok ya. Sepuyo. Kawan na Joy. Ano ba siya mapuyo? Ya. Sepuyo. Dito pa ito. Ya lagi pada kemsak. Oh, di pa awal pasun na ito pero. Kenapa ada kena? Iya. Game ka? Hah? Mereka game ada gitu sih. Mana video yang tidak kena. Kenapa saya saya doain Ya kena. Kuno dah. Siang pagi dah kan? Jadi kelapa. Dah nori dah. Nikal guys. Pematan. Game lah keram dia. Ayo, enggak apa game baru. Yo, atang peo. Peo sungai. Ono pan masa. Dia. Ono masa jauh baru. Mana beku ah. Boleh pada pan pada ubah. Boleh teh. Kalah pada ni. Non mata lalu dia dah saya. Osidun dia dah lalu sudah. Tapi kau mesti ikan snow ini adalah. Nuan. Oh iya bak ikanan lekali. Mudah ya tang temse kira. Alik mo Basong boleh.
Menjauh ke tong sampah dah. Yang apa sana ke? Ya ke dah? Apa dunah apa? Oh. Ikut lah dah sudah ada rukan sino. Gitu ke? Tekar apa? Tapi bayinan ni keras kasih dah. Bayinan. Bayan ni power. Ayo. Kau lepas nak video mak. Ya pah ada kenal kan lepas tidak. Sebelum dia dekat. Betah ada kena ni bawa sekut dia slow ke tu. Tengah deret. Dia kena. Kena buat ke. Ke kamar. Pakai dia mau nuan set tabe dia. Oh, pasal tabe situ. Ya, main kesinggak lagi. Kesinggak ke? Waktu tabe mirun tu. Nuan enggak kenan. Nuan enggak. Kalau mula 5 kilometer. Di rumah ke? Ya. Oh, duk nam se. Kau ke nak ke? Benda yang di dah pagi tu dah kikut. Dua tadi ni baru dah lu. Dah tem. Yo. Wah, puyo doh. Kenan. Mbak pelik tu mat. Ya Allah. Tak payah benar tak ke? InsyaAllah. Sedikit kita puyuh ni. Tengok ikan puyuh pun ada dekat sini tuan-tuan. Pinji gaji ni. Hidup dekat kampung ni senang. Gaji ni insyaAllah. Kalau malah pasang tu memang habis lah. Bercerita. InsyaAllah kita cari ni. Cari haruan lagi tuan-tuan. InsyaAllah. Sebelum nak balik. Kalau hari panas dia main tepi-tepi ni tuan-tuan. Ni dah nak petang dah. Balik nanti kita coba mancing tapah nak hujung jalan simpang tu, simpang pergi pasir. SP saya ada, tapi masalah dia ni mata dia ni tak tahu dekat mana saya simpan. Ni dalam bok kuning satu. Ni waktu tapah ni sekarang tengok awak tu pancing tapah. Pot masih banyak. Dalam 2-3 hari lagi kita coba balik. Ni kita panas balik tuan-tuan. Kita nak panaskan balik. Semangat nak buat konten ni. Buat konten ni bukan senang tuan-tuan. Berapa banyak video, kalau malas memang tak masuk konten. Saya banyak post dekat ni, status WhatsApp, Facebook. Konten kalau untuk YouTube tu memang jarang. Untuk setahun 2 tahun inilah ada kurang sikit. Adapun video santai, lepas tu ada banyak sikit dalam beberapa minit. Saya post je dekat itu. Ke yang ini insyaAllah kita nak kembalikan balik.
suasana ni. Kalau nak membubu, nak apa semua ni memang ada sini tuan-tuan. InsyaAllah kita cari pot ujung lagi. InsyaAllah. Kita cuba daripada ujung ini tuan-tuan. Di sini ada tapah. Kalau ada rezeki dapat. Okay, tengoklah. Dia punya air ni ada ni sikit. Kuat sikit air. Parking dekat ujung sana. Ini jalan pergi pasir. Nanti ada masa nanti kita bawa tuan-tuan pergi sana. Kita parking dekat sini lah, ke ujung lagi. Parking dekat sini tuan-tuan. Tengok dulu. Tapi arus dekat sini kuat. Arus air tuan-tuan, tengok. Mana nak tengok awan. Kalau dapat awan dekat sini memang ganas awan sini. Kalau kita coba umpan ni, umpan tapah. Kalau umpan patah tu ada, insyaAllah kita cobalah. So, kita coba ini dulu. Kalau dapat awan dekat sini memang ganas. Yang biasa main kalau ni tapah dia suka main tepi-tepi ni tuan-tuan. Tengok. Besar tu dia tuan-tuan. Ya Allah. Tengok memang ganas kalau dapat tu tuan-tuan. Kita pakai ni umpan patah. Boleh ke? Boleh. Tengok. Umpan ni mungkin dia dah tumpul. Saya pun belum lama saya tidak tengok pak rob mancing. Mungkin belum dapat aura ni. Kena tengok dulu. Di malam nanti kita tengok pak rob mancing. Macam tapah tadi tuan-tuan. Kalau betul tapah tadi, alhamdulillah. Renew lesen. Lesen baru. Okey, kita tukar umpan. Tukar umpan tuan-tuan lah. Ini umpan special ni. Tengok tuan-tuan view. Alhamdulillah, amat cantik. Ni loji Jemoreng. Ni suasana dia tuan-tuan. Ni jalan pergi pasin sana tadi. InsyaAllah. Kita pakai ni. Kita target. Ada rezeki kita dapat tapah ni. Ada. Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan. Bapa ada dia punya gigitan ikan-ikan. Ni dapat awan boleh tahan nyangkut ni tuan-tuan. Umpan favorite juga kalau mancing ikan tapah. InsyaAllah. InsyaAllah kita coba tuan-tuan. Ni kalau dapat memang menyangkut terus ni tuan-tuan.
Kalau boleh kita bawa dia main atas. Sebab dia jenis ni. Tengok. Umpan dia memang cantik tuan-tuan. Dia berenang. Satu tadi menyangkut dekat ni. Tirai rumah. InsyaAllah. Saya punya tali ni rasa-rasa dalam 2-3 kilo tapah masih boleh angkat ni. Kalau ke atas 5 kilo tu mungkin putus sekali. Risiko papan dia ini menyangkut. Kalau lama dia tak pakai ni, cara nak main umpan ni dah lupa dah. Saya main macam ni tuan-tuan, saya nak angkat pergi atas dia ni joran. InsyaAllah kita cuba sebelah lagi. InsyaAllah kita aim sebelum matahari terbenam tuan. Kita habislah. Rezeki dah masa nanti kita sambung balik. InsyaAllah. Inilah tuan-tuan jalan pergi pasir tu. Siap 2026 nanti. InsyaAllah. Nanti ramai lah orang ni pakai ni jalan-jalan di pasir ni. Kita nak ini jalan dia tuan-tuan. Ramai orang mancing udang. Sebab situ memang cun lah nak mancing udang. InsyaAllah. Tengok tuan-tuan. Ini petapah ni. Bismillah. Dah. Dekat belah tapah. Ni awan tadi kalau kena tu memang menyangkut. InsyaAllah. Yang penting jangan kumpah. Esok lah. Tak ada masalah esok. Kalau tak hujan kita mancing balik. Yang penting satu video naik. Konten baru. Ini keras kasih. Jalan tripas ini tuan-tuan. Ini keras kasih. Kena mahal kena ni ke? So. Selalu air ada perlu.
Terus kasih. InsyaAllah. Masa ada nak ni, nak end. Dekat nak maghrib ni tuan-tuan. Kita nak balik dulu. InsyaAllah nanti habis apa semua kita edit apa semua. Kita post lah malam. InsyaAllah. Kita dah tahu pot bagus. Sama ikan horwan. InsyaAllah kita coba balik nanti tuan-tuan. Sini ada ya. Belum rezeki ya. InsyaAllah. Yang cepat. InsyaAllah tuan-tuan. Takut kita balik kena dengan maghrib. InsyaAllah, tapi masa balik ni tuan-tuan, tu yang salah. Kalau insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, ada masa nanti kita sambung balik. Sebab kita mengejar ni, motor nak maghrib saja. Dah gelap sudah ni. InsyaAllah kita balik dulu. InsyaAllah, Alhamdulillah. Hari ni kita dapat satu menyangkut, tapi terpaksa lah menggunakan SP tadi. Kalau tak
pakai SP tu memang banyak lucut lah. Kalau tidak tadi dalam 6 ekor macam tu ada. Kalau dapat pakai SP tadi, InsyaAllah. Mata SP tu tak ada lagi tuan-tuan, yang jenis yang besar tu. Saya pakai yang kecil ni je. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak balik. Nanti kita buat lagi konten baru. Alhamdulillah lah, semangat dan ada buat konten baru. InsyaAllah kita akan buat terus lah, terus menerus beberapa konten. Ada barang sudah ada, laptop sudah ni, sudah update sudah. Punya bahan untuk YouTube lah, edit YouTube. InsyaAllah tuan-tuan. Belah ni saya belum mancing tadi dengan yang sebelah ni, main yang belakang dulu. Popol banyak, InsyaAllah kita coba lagi dan lagi sampai kita dapat banyak haruan. Dan rekod lah kalau ada ikan tapak. Ni kalau nak kejar betul-betul ni, sampai ke malam ni dapat, baru dapat. Itulah, kita jangan tamak dulu lah. Masa masih banyak, kita rehat dulu. Nanti kita sambung konten yang akan datang. InsyaAllah sebelum kita nak habis, kita jalan dulu tuan-tuan. Kita balik pergi rumah. Kita tengok suasana kampung Ijan Beta. Yang dekat sini lah, dekat kira nak balik ke rumah. Saya bawa laju tuan-tuan, takut nak kena dengan maghrib. Kena dengan apa namanya, ajan ke apa. Dia tu ke ni, tembung. Orang dah ni, orang surau pun dah sampai. Alhamdulillah. Yang window nak balik tu boleh tengok video akan datang. Kita buat konten dekat kampung ini lah. Apa konten. InsyaAllah kita nak balik. Alhamdulillah, ni kampung Ijan tuan-tuan, Ijan Beta. Dekat saja. InsyaAllah. Dah sampai, Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tutup dulu tuan-tuan. Terima kasih yang sudi menonton, yang sudi like, yang sudi follow, yang sudi share. Kita jumpa lagi lain konten insyaAllah. Assalamualaikum.